Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Lain cara tu. Okey, baik. Alhamdulillah. Sebenarnya hari ni saya rasa agak bertuah lah. Sebab selalu berdua je dengan siapa? Perkenalkan diri sikit. Dah. Hari ni kita biasa MU dengan Arsenal bergaduh. Hari ni kita ada tambahan seorang lagi. Yeah. You never walk alone. Liverpool. Okay, so macam biasalah, saya selalu bersama dengan yang berbahagia Dr. IRTS Nurul Islam, sebagai orang kata apa, tetamu tak jemu nama dia. Ingat tetamu tak hidup di bidang. Tapi kali ni kita menambah lagi seri dan juga ketenangan dalam studio kita, iaitu tak lain tak bukan Yang Berhormat YB Haji Bakri. Apa khabar YB? Alhamdulillah. So far setakat ni macam mana YB? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama saya ucap terima kasih lah kerana undang saya ke program Kekal Tenang. Memang rasa memang tenang lah sampai ke studio ni kan. Dan kehadiran YB Bakri ni untuk mengimbangi keadaan yang begitu genting di Liga Premier League. So YB adalah penyokong Liverpool. So Liverpool jangan rasa selamat sangat lah. Tapi tak apa, insyaAllah kita walaupun Liverpool tak berapa konsisten kali ni, tapi kita kekal tenang. Okay. Kekal tenang. Itu semua ayat pujuk hati. Okay, so pada episod kali ni, sekali lagi saya rasa teruja, saya rasa bertuah, kerana kami diapit oleh dan dihidangkan dengan kehadiran YB Haji Bakri yang juga adalah seorang ahli parlimen Tangga Batu, yang akan mengulas isu yang secara tidak langsung telah membawa satu idea besar dalam negara kita, yang sekarang ini sedang diperhangatkan oleh pihak kerajaan. Apa dia? Nanti kita akan cerita. Cuma pertamanya saya just nak tanya YB dululah. Okay. So kali ni kita akan saya akan berpairing dengan Dr. Nurul. Just nak tahu macam mana setakat ni YB Tangga Batu, semua okey ke YB? Baik, setakat ni Alhamdulillah Tangga Batu lah. Kita sebab pendekatan politik yang kita ambil bukan saja di Tangga Batu, di Melaka, kita kekal tenang. Walaupun di peringkat nasional kita ada isu-isu yang menggolak, tapi sebenarnya kalau masyarakat melihat politik di Melaka ni antara PAS, UMNO bersatu, DAP dan sebagainya, kalau kelihatan mereka tidak sering serang menyerang antara satu lain. Kalau kat Melaka kan? Ya, tapi nampak tenang, dan khususnya kita daripada PAS dan Perikatan Nasional, kita tidak berpolitik tapi kita bekerja. Itu yang kita rasa kekal tenang, dan saya rasa rakyat memang inilah budaya politik baru yang rakyat harapkanlah. Jadi bukan bila kita dilantik menyukai rakyat, bukan kita ni kerja kita mengkritik sembrono ataupun seram-jerang, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita menyelesaikan isu-isu rakyat, walaupun kita tangan dan kaki kita diikat daripada bangku pembangkang, tapi Alhamdulillah kita terus bekerja menyelesaikan isu-isu rakyat lah. Alright. Mungkin Doktor ada apa-apa Dia bila YB sebut bekerja, sebenarnya itu yang rakyat nak sebenarnya. Rakyat dah jemu dah dengan politik ni, politik 24 jam kan. Jadi bila kita bekerja, lepas habis je pilihan raya, letak ke tepi politik. Sekarang ni masa untuk bekerja kan. Service to the people kan. Rakyat dia nak service je. Dan saya rasa apa yang rakyat boleh tengok kan, dalam keadaan macam YB sebut kaki tangan diikat ni, masih lagi boleh servis dengan baik. Bayangkan kalau kaki dan tangan tak diikat. Jadi saya rasa insya-Allah Perikatan Nasional boleh buat lebih baik daripada ini. YB kat Tangga Batu tu nampak banyak bagi bantuan katil lah apa semua tu. Mana sumber sumber Baik, pertama gaji saya lah. Jadi kalau pakai duit sendiri. Ya, jadi kalau kita cakap kadang mungkin orang tak percaya lah kan. Jadi sebenarnya boleh katakan 100% tau gaji saya wakil rakyat tu saya beri kepada Pusat Khidmat untuk membantu rakyat lah. Itu yang pertama. Baik, yang kedua adalah sebenarnya bila rakan-rakan, mungkin rakyat biasa, mereka punya rezeki, mereka melihat bagaimana kita bekerja dengan jujur, amanah, setiap bantuan kita bagi sampaikan ke rakyat, akhirnya mereka bantu saya. Saya pun tak tahu setiap bulan di pejabat saya tu akan ada orang hantar
pampers, beras, dan kadang-kadang dia tanya, kita pun tak tahu siapa, YB nak katil tak? Kita pun kata okey, akan datang katil hospital. Itulah. Jadi atas sokongan sebenarnya rakyat sendirilah. Yang mereka mereka yakin dengan amanah yang integriti yang kita ada, dan mereka bantulah. Itu saya sangat bersyukurlah. Jadi kekuatan kalau melihat mungkin mereka yang memantau Facebook saya, mereka lihat banyak kerja, tapi sebenarnya itulah bukan saya saja, tapi kita bekerja sebagai satu tim dan juga daripada sokongan masyarakat juga. Itu yang paling penting. 3.9 juta peruntukan kepada ahli parlimen kerajaan. Memang tak ada apa langsung setakat ni tak adalah. Memang tak ada. Walaupun untuk sewa pejabat tak ada. Sewa pejabat saja saya lebih kurang dalam 1,800 sebulan. Itu tak masuk API aircon sebagainya. Dan bersama saya ada lebih kurang dalam 4 kita panggil pekerja yang sepenuh masa, dan saya bayar gaji mereka penuh. Dan juga saya bayar EPF, saya bayar SOKSO. Itu semua guna daripada duit gaji. Daripada gaji saya sebagai wakil rakyat lah. Maknanya YB pejabat, gaji, peruntukan untuk bagi sumbangan kebajikan, semuanya datang daripada satu sumber ni saja. Yes, dia bukan satu sumber lah, itu makna dia sumber utama lah. Tapi yang bantuan-bantuan lain datang tu banyak jugalah. Terutama macam menjelang hari raya, nak buka sekolah, sebab tu kita boleh buat back to school kan. Dan sebagainya. Itu sebenarnya sumbangan-sumbangan daripada ahli PAS pun ada, ahli PAS kawasan, dan juga masyarakat lah yang dia yakin dengan amanah. Sebab tu saya selalu, bila saya ni kita tak mau kita panggil hard sell. Jadi setiap kali kalau saya dapat bantuan, bila saya bagi ke rakyat, saya bagi, saya ni spokesman aja. Menyampaikan saja. Saya tak nak claim kredit lah. Dan itu pun sebenarnya integriti. Sampai level tu pun YB tak nak claim kredit. Itu namun integriti. Integriti betul tak? Kalau kita kata ni kita bagi, makna kita sendiri telah menjual integriti kita lah. Jadi saya tidak akan buat macam tu. InsyaAllah. Kalau satu Malaysia MP macam ni, jauh kita pergi ni. Dia sebenarnya pada hari ni rakyat ada doubt sikit tau, lepas banyak isu yang sumbangan tak sampai kan. Tapi kalau rakyat Malaysia nak cari tempat yang dia orang boleh bagi sumbangan, dan sumbangan tu sampai kepada penerima, carilah YB PAS. Ya, insyaAllah kan. Kan, no doubt kan. Kita siar dalam YB akan siar dalam Facebook media masing-masing. Ke mana duit tu pergi. Tapi saya setakat ni saya tak pernah siar dalam Facebook saya lah. Tapi bila ditanya, kadang-kadang mungkin rakyat nak tahu. Jadi kalau saya sendiri cerita, mungkin dia kata masuk bakul kali. Tapi bila moderator tanya sendiri, saya terpaksa bercakap. Bukan berarti kita nak masuk bakul kat sendiri, tapi itu sebenarnya realiti yang berlaku lah. Cuma bagi saya, satu yang saya rasakan ialah kegembiraan yang Allah beri pada kita bila kita dapat bantu mereka yang betul-betul memerlukan. Betul. Ada saya tengok YB bagi budak SPM, bagi sumbangan kat budak SPM ke nak masuk teknik politeknik. Adalah yang tengok muka dia tu. Dia bukan tu aja. Kalau banyak orang tak tahulah, saya di Tangga Batu sebenarnya saya pernah buat 4 buah rumah tau. Satu rumah itu guna duit mana pula? Nanti saya ceritalah. Dia pertama sekali adalah bila keluar dalam Astro Awadi, tak silap saya, satu nenek timah di Kampung Tengah Bukit Ambai. Bila hujan, kebetulan mungkin TV Astro datang, wallahu alam, tapi memang keluar dan dia menangis bocor. Jadi akhirnya NGO Muslim Care datang jumpa saya, YB, I tolong you. So kita buatkan rumah nenek timah ni dengan harga 62,000. Baik. Kemudian satu lagi saya buat rumah Baba Cia Bacik. Cia Bacik. Cua Bacik ke Cua Bacik nama dia. Jadi bila rumah dia kena makan nanai, ini satu cerita yang sangat nostalgic lah. Kerana waktu tu ada 2-3 NGO datang. Okay YB, I tolong you untuk buat rumah dia ni. Jadi orang kata, YB, kenapa you nak buat rumah ni? Orang ni orang Cina, dia bukan undi PAS pun. Bagi saya ni bukan masalah undi PAS atau tidak. Bagi dia lah masalah kemanusiaan. Kan, bila dia memerlukan, walaupun dia bukan orang Islam, tapi kita rasa dia sangat memerlukan, jadi kita bantu. Jadi waktu tu ada 2 NGO jumpa saya. Tapi last minute dia kata, YB, minta maaf lah, kita tak boleh nak bantu. Sedangkan saya dah panggil tukang. Okey, benda dah jalan. Benda dah jalan. Alamak. Tahu macam mana saya selesaikan? Alright. Macam mana bisa? Saya buat keluar duit EPF saya.
Subhanallah. Dan sebahagian dia kawan saya bantu. Saya ingat dalam 30,000 lebih kot harga. Kemudian yang kedua lah, kita bina sebuah rumah. Itu orang PAS ni lah bila rumah dia terbakar. Dan kita bina saya ingat dalam 22,000 lebih. Dan yang terakhir, nama dia Saudara Osman di kampung saya ni, Solok Tangga Batu. Bila saya pergi tengok rumah dia, kesian. Dan inilah dibantu oleh geng Talaki Selangor. Okey. Tu saya ingat total jumlah kos semua dalam, saya ingat dalam 15,000 lah kita bantulah. Jadi walaupun kita tidak dapat peruntukan, tapi alhamdulillah kita dapat 4 buah rumah atas sokongan kawan-kawan. Kan tu alhamdulillah lah. Peruntukan tu 4 bandar. Kalau dah peruntukan, Allahu akbar kan. 4,000 rumah boleh siap. Nanti kita di iklan, saya minta studio paparkan QR pejabat YB Bakri Parlimen Tangga Batu lah. Okey, itu je lah usaha yang kami boleh kita boleh bantu insya-Allah. Okey, tapi YB saya nak masuk kepada slowly lah kita punya tajuk perbincangan yang saya kira yang ni, walaupun YB tak nak kata tak nak kredit, saya nak bagi kredit berkenaan tentang isu yang semua orang tahu sekarang negara kita tengah dalam terkesan dengan isu konflik global ni, especially naik minyak lah. Global energy. So kalau ikutkan PMX, saya tak tahu mana datang idea dia mengumumkan yang negara akan berlaku krisis. Saya rasa tak patut seorang the number one man in our country, kalau kita tengah bawa kapal terbang sebagai pilot, kita nak tempahnya ready tak ada pilot akan sebut begitu, tak betul. Lepas tu disambung pula oleh Menteri Ekonomi yang mengatakan yang kita akan berada dalam keadaan kritikal. So perkataan-perkataan tu keluarlah. Tapi tanpa disedari ada satu inisiatif yang mungkin sedang berlega, yang kita akan gunakan pentas ni untuk sebutlah tentang apa, biodiesel. Mungkin YB boleh mulakan apa sebenarnya yang dalam kepala YB tentang perkara ni. Baik, terima kasih. Ini soalan yang bagi saya cepumas lah. Bila saya tulis dalam Facebook saya tu, saya kata saya antara orang yang pertama tulis dalam media sosial tentang biodiesel. Dan cuma ada orang dia marah saya, dia tu ni tak pernah guna ke apa. Mana orang tak tahu. Saya ni adalah antara pengguna pertama biodiesel di Malaysia tahun 2000. Ketika saya menjadi manager estate ladang Kombok di Negeri Sembilan. Dan kenderaan saya tu digunakan oleh MPOB untuk uji cuba biodiesel. Maknanya creation of biodiesel tu datang daripada organisasi YB ke? Bukan, dia datang daripada MPOB. Alright. MPOB cuma waktu tu mungkin dia berkolaborasi dengan KLK. Dan kenderaan Jeep saya tu yang digunakan sebagai trial lah. Biodiesel. Jadi sebab tu saya bukan saintis, tapi saya boleh bercakap sedikit tentang biodiesel. Maknanya YB ada pengalaman menggunakan biodiesel tu sendiri. Okey. Apa peranan dan yang YB nampak lah. Aziz, sebelum tu mungkin kita boleh minta YB, sebab bukan semua penonton kita ni dia aware tentang biodiesel ni YB. Mungkin YB boleh bagi ringkas sikit tentang biodiesel, apa sebenarnya, kan? Dari mana asal dia, apa kegunaan, apa yang paling penting YB sekarang ni, sebab apa kita kena cuba guna. Baik, sebenarnya kalau kenapa sebab kalau kita lagi segi R&D, research and development daripada MPOB, kita banyak benda kita advance sebenarnya. MPOB lah. Sebab tu kenapa waktu tahun 2000 tu, saya ingat mereka bermula tahun 1999. Kenapa MPOB mulakan dengan biodiesel? Baik, pertama kita melihat bahawa kita tak boleh melihat bahawa crude palm oil atau minyak sawit ni sekadar minyak goreng aja, minyak makan. Jadi kita perlu membuat satu rantaian dia panggil downstream, supaya bila kegunaan dia lebih banyak, jadi makna dia permintaan kepada CPO tu akan meningkat. Dan dia boleh menstabilkan harga CPO di peringkat internet global lah. Itu yang pentingnya. Baik, kemudian lepas tu dia tak jadi macam semua orang nak buat, semua diam lah. Apa terpunyinya? Baik, nanti saya ulang. Baik, kemudian bila masyarakat dunia, saya ingat bermula daripada tahun bila ada yang Paris persidangan tentang tentang global warming di Paris. Dia ada perjanjian Paris tu. Jadi rakyat, mana negara-negara maju mula sedar bahawa
kita harus mengurangkan pembebasan GHG, dia panggil greenhouse gas, terutamanya yang base dia lah carbon, kerana ini antara kita panggil gas yang menyebabkan berlakunya global warming. Bila berlaku global warming, cuaca tidak menentu, panas, kemarau dan sebagainya, dan semua ini akan menjejaskan kita panggil sosioekonomi masyarakat bumi sebenarnya. Sebab tu hari ni orang mula bercakap soal food security dan sebagainya. Jadi makna dia mereka buat ketetapan kita mesti kurangkan pembebasan gas greenhouse gas GHG. Baik, sebenarnya sebab tu kalau kita lihat fossil fuel kan, minyak bumi ni dia merupakan dipanggil carbon sink. Dia merupakan karbon yang tersimpan. Tapi bila kita ambil, kita olah, mana kita membebaskan karbon kan ke udara, dan inilah antara main contributor kepada berlakunya global warming. Jadi bagaimana satu, yang kedua, fossil fuel ni dia tak renewable. Betul lah, kita ambil habis lah. Habis pakai habis lah. Jadi sebab tu kita dunia mula bincangkan apakah alternatif yang ada untuk menggantikan satu bahan yang mengurangkan pembebasan karbon GHG ke udara dan juga di sustainable. Maka orang mula melihat kepada biodiesel. Kan? Biodiesel, kerana biodiesel ni pertama dia boleh mengurangkan pembebasan karbon. Kedua, dia boleh menstabilkan harga komoditi itu sendiri. Kan, yang ketiga penting adalah dia sustainable. Ya, betul. Kan, sustainable. Tapi dia macam tu je lah mana Indonesia buat. Tapi orang tak terfikir bahawa biodiesel ini sebenarnya boleh jadi sebagai pemampan apabila berlakunya krisis macam ni. Jadi sebab tu saya bila tu terdetik, kenapa kita tidak push? Sebab tu artikel saya pertama saya tulis, kenapa negara tidak menggandakan pengeluaran biodiesel. Itu artikel saya pertama. Baik, kerana saya melihat macam ni, dia mudah je, calculation dia mudah je. Biodiesel ni, kita kata kalaulah harga CPO, dia sebenarnya biodiesel ni harga dia turun naik mengikutkan harga vegetables oil tu sendirilah. Kalau dia tinggi agak tinggilah, kalau dia turun lebih murah. Tapi kalau kita ambil dalam keadaan sekarang, kita kata dalam keadaan sekarang dengan harga CPO 4,500 kan, kalau kita ambil pure biodiesel itu saya ingat dalam RM4 lebih baru. Ya, betul. Berbanding dengan harga diesel di apa dipanggil yang non subsidized adalah lebih kurang RM6.70. Dan kalau harga diesel industri RM7.40. Betul. Sebab saya tanya kawan saya di industri, mereka kata ada yang beli RM7.40, ada yang beli RM7.50, lebih mahal. Kan, jadi maksud saya, kalau negara menghadapi krisis ni, kita gunakan biodiesel, sebab biodiesel ni kita ada source kita sendiri. Kan lah, itu kita punya CPO. Kenapa kita gunakan dia sebagai pemampan kepada kenaikan harga yang tinggi? Sebab saya melihat macam ni. Sebab kalau kita kata biodiesel ni, siapa pengguna biodiesel yang paling banyak, diesel paling banyak di Malaysia? Dia sebenarnya pertama industri pengangkutan. Kedua, industri peladangan dan pertanian. Kan, sawah padi, nelayan. Betul. Kan, jentera berat. Kemudian industri pembinaan. Betul. Kan, kemudian industri pembuatan. Kan, sebab rakyat Malaysia saya kata dia tak perasan tau. Dia ingat semua orang pakai diesel pergi beli dekat pam minyak. Tak. Kan, macam saya dulu, sebab tu saya tulis hari ni, saya tulis kan dalam Facebook saya. Saya dulu jadi manager, kita beli daripada, kadang-kadang kita dapat harga di Shell, kita dengan Shell tu lebih murah. Kadang-kadang dia panggil orang tengah trader. Dan dia mungkin dia discount sikit keuntungan dia, harga kita dapat. Tapi sekali kita beli tu sampai 20,000, 30,000 liter satu kali hantar. Kadang-kadang mungkin 2 kali hantar. Jadi kita pengguna yang heavy. Jadi maksud saya, kalau kerajaan boleh memikirkan industri yang bersifatnya mengeluarkan makanan, pembuatan sebagainya, boleh kita gantikan dengan biodiesel, actually kita boleh kos tu boleh kita redam tau. Dan sebab kalau kos tu terus naik, semua industri dia takkan absorb kos tu. Kos tu akan dikembalikan kepada pengguna. Itu yang kita bimbang. Itu yang saya tulis awal tu. Tapi bila orang tak faham, orang katalah saya walaon lah kan. Tapi sebenarnya kadang-kadang saya sedih lah, sebab bagi saya sebagai ahli politik dan saya lama dalam dunia korporat kan, bagi saya menjadi satu tanggungjawab saya sebenarnya bila saya menulis tu, saya beri suatu knowledge, knowledge ataupun maklumat kepada rakyat, supaya saya nak rakyat Malaysia ni menjadi rakyat yang berpengetahuan. Betul. Kan, bukan rakyat yang saling benci tu, tapi dia berpengetahuan. Itu yang saya harapkan lah. Dan saya lihat tapi ada orang komen, tapi kita tahulah yang komen tu, kita tahulah siapa kan. Jadi
sebenarnya bila saya menulis tu, itulah hasrat saya sebenarnya. Saya nak buka minda rakyat Malaysia supaya kita jadi satu rakyat yang bijak, cerdik, berpengetahuan, dan bila kita membuat keputusan, kita akan membuat keputusan yang betul berdasarkan kepada ilmu pengetahuan yang kita ada. Itu yang saya. YB cakap pasal biodiesel kan, sebagai alternatif kepada diesel fossil fuel ni. Okay, sekarang ni macam YB sebut tadi, kenderaan berat, lori, pengangkutan, logistik, semua ni alternatif dia biodiesel lah. So tapi dalam masa yang sama YB, yang sebenarnya yang lebih terkesan ataupun yang mendapat kesan secara langsung adalah sebab lori-lori ni dia orang ada fleet card, ada budi dan sebagainya. So dia mungkin tak terkesan sangat. Tapi yang terkesan ni yang kita rasa pengguna yang guna domestik. Ya, betul. Yang pakai Hilux, pakai Ford Ranger. Dia orang betul lah, dia orang ada budi dia orang juga, tapi dia tak mencukupi YB. Kan? Ada peniaga-peniaga yang mungkin peniaga kecil-kecilan yang angkut barang pergi buat tempat jual, naik Hilux, naik lori kecil. Jadi mereka ni terkesan. Adakah biodiesel yang YB sebut tu ready to be used pada all sort of kenderaan ataupun hanya kenderaan-kenderaan tertentu sahaja? Baik, kalau kita lihat teknologi yang ada hari ni, di Malaysia pun sebenarnya, kalau kita pergi ke stesen minyak, dia tulis Euro 5 dan sebagainya, itu sebenarnya biodiesel. Oh ya ke? Biodiesel dia di Malaysia kita dah guna sampai B10 kalau tak salah saya, B7 dan B10. Mana dia kalau B7 tu adalah 7% biodiesel dan 93% adalah fossil fuel diesel lah. So kalau dia kata B10 mana 10% biodiesel dan ni. Dan saya tengok hari ni lah yang YB sebut B100. B100 ni 100% lah. 100%. Dan boleh digunakan? Boleh, tapi dia untuk heavy machinery. Okey. Jadi macam kita katalah, kita cuma nampak pengguna-pengguna harian Hilux, tapi kita tak nampak sebenarnya kalau kita lihat dalam jumlah pengguna diesel paling besar di Malaysia adalah bukan yang Hilux tu. Tapi industri okey. Betul kan? So kalau dia orang diesel dia mahal, tentu nanti barang makanan semua, sayur semua harga akan melambung tinggi. Dan macam hari ni pun kalau saya ada pertemuan dengan pesawat padi di Kelebang bersama dengan Dr. Azman dan juga Exco Pertanian Kelantan baru-baru ni, antara keluhan petani lah, contoh macam ketua kerajaan bagi mereka water pump untuk selesaikan isu pengairan sawah di Kampung Pinang. Tapi dia pakai enjin diesel. So yang tu dapat tak subsidi fleet body? Betul. Pasti dan keluhan mereka macam tu. Ya betul. Kan? Dia kena ambil dekat stesen. Betul. Okay, baik. Jadi walaupun kita kata ada fleet sebagainya, apakah mencukupi? Itu pertanyaan yang besar. Lepas tu saya sebenarnya saya lebih melihat kita panggil kepada satu agenda yang sangat besar. Macam saya katalah, siapa majoriti pengguna diesel di Malaysia, heavy user? Memanglah industri sebenarnya. Betul. Kan? Betul. Sebab tu bila saya tulis tadi, saya kata di Kelantan bila dapat tangkap 125 liter kan di seluduk, memanglah kita pun kata salah, bukan kita sokong. Tapi 125 liter tu diesel dengan harga sekarang baru dalam RM700 lebih je. Tapi dengan kapal yang buat illegal shifting 800,000 liter, itu berapa pula nilai dia kan? Jadi maksud saya, macam kita kata, kita nak selesaikan masalah, kadang-kadang kita address benda yang kecil, tapi kita lupa satu benda yang sangat besar. Dan kalau kita selesaikan yang tu, sebenarnya dia boleh macam kata meredam kos kan. Pengangkutan, pertanian. Tapi betul lah YB, bila YB sebut gitu kan, baru saya nampak dia kesan pengangkutan ni, logistik ni, bila dia naik, dia terpaksa tanggung kos ni, maka kos barangan makanan naik yang dia bekalkan ni confirm akan naik. So jadi kos ni dia akan pass terus kepada pengguna betul kan. Jadi yang pengguna Hilux tadi tu memanglah dia isi minyak tu mahal, tapi dia juga terpaksa beli barang makanan, bahan bekalan, servis, semua ni akan naik secara mendadak lah. Jadi baik YB, kita pergi pada biodiesel lagi sekali. Saya okey, bila kita cakap biodiesel, adakah bekalan biodiesel ni cukup untuk kita push biodiesel punya idea ni? Baik, dia sebenarnya kita ni macam tersekat ni. Baik, sebenarnya tadi saya cakap soal pengguna utama. Baik, bagaimana dipanggil petty user macam Hilux dan sebagainya kan.
Sebenarnya kita ada alternatif sebenarnya. Kita boleh kita bercakap soal B7, B10, B20. Ini biasanya dia compatible dengan engine Euro punya dia compatible. Tapi kalau B100 tak sesuai. Baik. Sebenarnya macam kita katalah macam Brunei kan. Kenapa Brunei punya harga minyak dia rendah? Dia tak ikut harga pasaran global ke? Kan? Negara-negara Arab kan, dia pun ada minyak. Kenapa minyak dia murah daripada dia tak ikut harga pasaran dunia ke? Kan, ini saya tak boleh jawab lah. Sebab yang membuat polisi lah kerajaan. Bagi kerajaan boleh jawab. Kerajaan tu sangat pasal global je. Kan? Jadi sama juga macam kita. Kita tengok Indonesia dan juga Thailand, apa mereka buat sekarang? Mereka tidak lagi mengeksport CPO mereka kan? Ya, betul. Kan? Dan saya ingat satu masa dulu, COVID saya ingat, Indonesia dia tak, pasaran sawit dia tak ikut pasaran komoditi global tau. Alright. Dan masa tu saya ingat saya tengok khabar orang Indonesia pergi jual dia punya sawit ke Malaysia sebab harga kat Malaysia bagus, sebab kita ikut harga global. Dan kita sebenarnya Malaysia hari ni kita punya lebih kurang 19 hingga 20 juta tan CPO. Kan, dan kita tak perlu ambil semua. 3 juta tan kita gunakan untuk domestik, termasuk minyak makan segala macam lah. Dan saya rasa kita mungkin kata kita perlu dalam 3-4 juta tan lagi kan untuk untuk kita membantu mengurangkan satu macam menampan kenaikan harga diesel yang melonjak kan. Jadi makna dia kalau kata harga CPO sekarang tinggi, kita akuilah, tapi macam kita katalah takkan kerajaan tak boleh buat satu polisi. Kalau Indonesia saja dan Thailand boleh sekat dia punya jual keluar, kenapa kita jangan sekat semua? Sebab kita tahu bahawa sawit ni dia menyumbang kepada 100 bilion lebih kepada kita punya GDP. Kan, dalam sektor pertanian dia antara penyumbang GDP terbesar. Kan, jadi jangan kita ni, tapi paling tidak saat negara menghadapi krisis, kan, saya rasa ini jalan terbaik, bincang balik. Kan, yang penting makna dia sebab tu saya bercakap soal CSR hari ni. Sebab saya di Indonesia bila saya buat CSR, saya buat sekolah vocational, saya majukan ladang untuk rakyat yang sifat dia membina sosioekonomi rakyat. Saya tidak buat CSR bagi beg sekolah selesai. Kan, bagi baju raya selesai. Waktu saya Indonesia lah dengan syarikat Malaysia, saya membuat CSR yang sifat dia makna dia kita tak bagi pancing, tak bagi ikan tapi bagi pancing. Jadi maksud saya, di saat kita panggil negara menghadapi krisis, kenapa tidak syarikat-syarikat besar ni kita panggil bergabung bantu kerajaan nego lah harga CPO tu. Kan? Dan saya rasa dalam keadaan sekarang kemungkinan harga pengeluaran setiap satu tan CPO saya dalam sekitar 3,200 3,300 setan. Kan, kalau kita ambil paling rendah katakan 4,000 setan, mana syarikat masih ada untung lagi 700 kan, RM700 setan. Dan kalau dengan harga CPO 400 tu, saya rasa pure biodiesel ni B100 ni saya ingat murah tau. Baik. Murah. Maknanya tetap kepada kebijaksanaan kerajaan untuk menentukan polisi untuk secure kita punya keperluan dalam keadaan krisis. Alternatif ada, kan, stok ada, harga kompetitif, so tinggal kerajaan untuk olah. Dia panggil political will. Sebab will. tu saya sebut political will tu je. Saya ada satu soalan. Kalau kita tengok kalau macam Thailand pun, Thailand dia bukan pengeluar utama CPO, tapi mereka tidak ekspor sebab mereka nak bagi fokus pada pengeluaran biodiesel untuk menghalang kenaikan harga global yang tinggi dan akhirnya menjejaskan petani dan rakyat dia. Sebab tu kalau kita lihat di Indonesia, berapa harga diesel Indonesia? Lebih murah daripada Malaysia. Tapi kalau kita lihat harga petrol, dia lebih mahal kan. Okey, baik. Saya ada satu soalan yang kontroversi lah. Saya akan tanya soalan tu selepas kita rehat dulu 5 minit. Dah ready, Bobby kena ready dengan soalan tu. Kita rehat dulu. Okey, YB, kita kembali semula. Okey, saya nak tanya, dan YB kena berterus terang. Tak perlu jaga hati mana-mana pihak YB. Okey, pertama, 7 hari lepas Felda mengumumkan tentang memberi fokus pada B100 ni untuk biodiesel. Mungkin hasil daripada cadangan YB sendiri ke apa tu saya tak tahulah. Yang kedua, kita tak nak
ada satu ketika dulu kita berhadapan dengan kenaikan harga minyak zaman Pak Lah, meningkat sebanyak 50 sen, tapi Anwar Ibrahim menang lah, dia boleh naik banyak kali lah. Waktu tu rakyat seolah-olah tergesa-gesa tau nak cari option, maka rakyat pilih nitrogen, dan pasang device dekat belakang bonet dan sebagainya. Pada peringkat awal nampak macam menjimatkan, tapi pemasangan apa semua tu akhirnya dia membawa kerugian. Spacing, kos dia buat loan nak pasang dan sebagainya. Adakah biodiesel juga akan memberi satu impak yang sama kalau nak jadi option lah? Baik, sebenarnya tidak. Sebenarnya tidak. Macam saya kata, bermula daripada yang Paris Agreement tu kan. Okay. Jadi maka banyak syarikat-syarikat besar telah mula menggunakan biodiesel. Contoh macam Indonesia kalau tidak salah saya lah, mereka mengeluarkan sampai B40 dan mereka ekspor ke Eropah sebenarnya. Kita ada ke OB? Kita ada. Kita tak sampai, kita Malaysia sebenarnya B7 dan B10. Kita ada mandat B20 tapi tidak dilaksanakan secara agresif. Sebab tu kalau lihat artikel pertama saya kata gandakan. Kerana sebab Malaysia ni kita punya 22 loji tak salah saya yang beroperasi 19, itu pun di bawah kapasiti. Ya, itu yang saya kata tadi, kita facility dah ada. Kan, kenapa tidak digunakan, dimaksimumkan dia punya production? Okey, bila YB sebut macam itu, saya trigger satu benda. Adakah juga ia memberi kesan kepada jualan minyak petrol dan diesel yang ada kat pasaran ni, dan memberi persaingan pula kepada biodiesel ni sendiri? Sebab YB pun sebut harganya murah, tak ada kos pemasangan ataupun very technical part untuk menggantikan biodiesel ni. Dan negara kita pengeluar minyak. Dia ayat mudahnya YB. Nanti orang pergi ke biodiesel, tak ada orang nak pergi isi minyak biasa. Rugi lah negara. Contohlah itu pandangan. Baik, macam saya katakan, ni sebenarnya kan, sebab tu macam kita kata, negara dah ada mandat B20, tapi tidak dititik beratkan kan. Jadi kalau saya sebagai pengusaha, saya lebih ambil jalan ekspor ajalah keluar kan. Saya betul tak, kenapa saya nak susah-susah kan. Tapi kalau kita tengok negara macam Thailand sendiri, walaupun dia bukan pengeluar CPO, tapi dia menggunakan, dah sangat, Thailand lebih advance menggunakan biodiesel berbanding dengan Malaysia kan. Begitu juga Indonesia. Jadi macam kita katalah, kalau kita tengok balik asal kenapa biodiesel diperkenalkan. Baik, pertama dulu dia kata untuk menstabilkan harga CPO, sebab bila harga CPO rendah, kesian petani kan. So bila kita guna sebagai biodiesel, permintaan akan bertambah dan akan naik. Baik, yang kedua sebab global warming. Kan, yang ketiga sebab dia renewable, dia boleh dihasilkan lagi. Tapi waktu tu orang tak terfikir tentang tiba-tiba berlaku krisis energi kan. Tapi bila berlaku krisis energi, you have no choice. Betul tak? You tak ada apa pilihan you ada. Betul tak? Dan you kata okay, stop diesel kita boleh bertahan 2 bulan. So what are you going to do? Takkan melanguk je. Kan, jadi makna dia, bagi saya, kita ada source sebenarnya CPO tu. Gunakanlah. Sebab tu saya kadang saya nak tergelak lah. Saya dah bercakap, tapi sejak akhir ni saya lihat Datuk Ahmad Mazlan cakap kan, Dr. Noraini cakap, dan terbaru Sabri Chip cakap tentang biodiesel. FDV ambil inisiatif. Sebenarnya mereka, teknologi tu mereka ada dah. Ada dah. Sebab tu saya kata kita ada 22 loji kan. Tapi mungkin mereka tak sampai B100. Tapi sebenarnya kalau mereka nak hasilkan B10, B20, mereka kena hasilkan B100 dulu. B100 ni maksud dia pure biofuel. Kemudian bila B7 dia ambil 7% biofuel campur dengan 93 fossil fuel. Tu kan? B7. B7. And then kalau B10 10%. 20%. So before you nak jadi B7, B8, you must produce B100 dulu. Pure. Baik, macam mana nak mahal ke kos ni? Sebab kadang-kadang saya throw 20 sen ni biasalah. Kan dia komen saya kan. Dia kata saya walaun bodoh. Tak apalah, itu hak dia untuk komen. Tapi saya nak cerita lah, saya bukan Syam Jalil lah, saya tak nak addition, saya be myself lah. Jadi bagi saya sebenarnya nak proses daripada tahu tak, biodiesel ni tak semestinya daripada minyak kelapa sawit. Minyak goreng yang dah pakai pun boleh buat. Kalau tu lagi murah. Kan? Kalau kita buat undang-undang kan, semua minyak masak ni mesti dikumpulkan, siapa yang buang kita macam polis kan, okey ambil tindakan. Saya ingat rakyat tak buang. Dia kumpul minyak masak tu kan, minyak goreng tu kumpul, kita collect dan dia boleh jadi biodiesel. Itu pun boleh jadi biodiesel. Jadi bagi proses biodiesel ni mudah je, dia panggil
daripada vegetable oil. Alright. Dia lakukan proses dipanggil transesterification. Okey. Kan, dia guna apa? Pertama, dia gunakan alkohol. Biasa orang gunakan ethanol lah. Okey. Ethanol. Kemudian dicampur dengan natrium peroxide, sodium peroxide, campur. Kan, lepas tu dia panaskan. Lepas tu dia akan asingkan, dia akan jadi biodiesel akan naik ke atas. Glycerol tu akan turun ke bawah. So glycerol ni kita boleh gunakan dalam sabun, dalam body apa, dalam kita punya apa scrubbing, untuk apa shampoo kan apa. Jadi bagi saya nothing waste. Kan. Jadi dan proses dia sebenarnya tak sampai RM1 pun. Wow. Untuk 1 liter. Jadi sebab tu saya tak buat kalkulator lah. Saya bukan mathematician. Cuma kat depan ni kagum sebab nampak option tu besar. Jadi betul-betul dia kata depan ni pengguna diesel lah ke ni. Siapa yang ada kalkulator cuba kira lah. Ada pakai kalkulator. Kita santai-santai aje. Baik, katalah kalau harga CPO tu RM4,000 lah contoh. Okey, 1 tan CPO boleh menghasilkan 1,130 liter 1,130 liter. Biodiesel lah. Alright. Okey. Itu dia punya calculation lah. Baik, kalau kata harga CPO RM4,000 bagi 1,130 1 liter berapa? RM3.50. RM3.50. Okey, proses esterification ni lebih kurang dalam tengok 80 sen ni. Campur 80 sen. Campur 80 sen. Berapa? RM4.30 sen. RM4.30 sen. Dan itulah kos sebab tu Felda FGV sebut RM4.30 sen tu betul. Kan? Itu je. Okey. Saya tapi kalau kita boleh kumpulkan minyak masak satu Malaysia mungkin lebih murah pada tu lah. Betul enforcement betul. Okey. Ni tak apalah, biasa nampak bodoh 3 saat lah. Dan benda tu boleh masuk dalam enjin kereta pakai macam biasa. Yes, tapi kalau macam B1 pure biofuel ni dia untuk yang heavy machinery. Tapi kalau enjin macam kita boleh pergi pada B10, B-nya. Jadi makna kalau kita kata kita beli dengan harga RM6.70 sen kan. Kalau kita pakai B10 kita kurangkan 10%, tambah dia harga dia turun lah. Bukan kita kata harga B10 ni terlalu murah, tidak. Kita tidak kata tadi pertama kita jadi pemampan kan. Kita ada option untuk option kita yang halang lebih murah, naik lebih tinggi. Yang kedua kalau kita kata we short of fossil fuel, we have biofuel. Lah WB. Kan. So blend lah. Tapi YB, saya kagum lah dengan YB punya angka tu duduk dalam kepala. Kan? Angka, harga, nilai. So saya nak bagi tahu pada ceplos 20 sen. Next time sebelum komen, YB bukan sebarangan. YB bekas orang sawit berpengalaman. Pernah duduk di board director MPOB kan. Pernah duduk sebagai board director MPOB. So teknologi biodiesel yang MPOB hasilkan, YB ada pengalaman. Jadi YB, kita nak landing isu ni. Kan? Kita nak landing isu ni. Kita dah cakap pasal biodiesel. Kawan-kawan depan tu yang kru-kru kita ni yang guna diesel ni termasuk Nazir. Tapi nanti jangan dia pakai B100 pula. Boleh pergi buat B10, B20 kan? Dia boleh guna Euro punya. Jadi YB, kita sekarang ni kita dah bagi harapan pada rakyat. Ada option. So sekarang ni apa nasihat YB ataupun pandangan YB kepada kerajaan madani, kepada PMX, apa yang sepatutnya mereka buat? Baik, terima kasih lah. Soalan ni pun saya suka kan. Sebab tu sebenarnya kalau siapa yang ikuti perbahasan saya di Parlimen, saya mungkin Nazir, Dr. Nurdin perasan bila saya bahas Parlimen, saya lebih konstruktif. Saya tidak menghentam kerajaan, tapi saya bagi idea. Sebab tu bila isu ni saya nampak biodiesel adalah jalan terbaik. Kan sebelum menteri sebut, sebelum pengerusi FG sebut, saya dah sebut awal. Cuma orang tak perasan dalam Facebook saya lah kan, dah sebut awal. Jadi bagi saya sebenarnya, walaupun kita membangkang, tapi kita nak jadi pembangkang yang konstruktif. Bukan pembangkang yang bombardment, agresif, berguling atas jalan. Kan? Jadi saya cakap dengan baik, buatlah. Kita dah ada facility 22 logi. Kan? Dan saya rasa, saya yakin syarikat-syarikat besar akan menghulurkan tangan untuk bekerjasama. Sebab
masalah ni bukan sahaja dihadapi oleh kerajaan tapi oleh semua orang. Kan kalau saya dulu bekerja dengan syarikat besar, pekerja dia ada berapa puluh ribu orang juga akan terjejas. Dan kami dulu pernah satu masa dulu kami keluarkan minyak masak kami sendiri untuk pekerja kami supaya dia tidak bayar dengan harga yang tinggi. Kenapa tidak saat ini? Mana kerajaan dan pemain utama industri sawit ni kita bekerjasama. Kalau dulu orang Korea boleh bagi emas dia kan untuk selamatkan ekonomi Korea, ingat tak? Betul. Kenapa tidak bagi saya lah main industry player kan bekerjasama kerajaan, kita lihat selesaikan isu diesel ni supaya apa? Supaya manfaat itu dapat dirasakan oleh semua orang. Dan bagi saya inilah antara CSR yang paling bagus lah kalau syarikat-syarikat besar nak buat lah. Jadi kerajaan jangan ingat sebab idea daripada bangkang kita anggap remeh, tidak kan, sebab saya lama dalam industri peladangan. Kita melihat ini adalah opportunity terbaik. Jadi kita tak perlu korbankan sampai 10 juta tan CPO kita. Mungkin kita perlukan dalam 5-6 juta tan dengan harga yang kita boleh runding supaya syarikat tidak rugi, rakyat tidak menanggung beban kan, tapi dapat kita selesaikan masalah secara baik bersama supaya kita kekal tenang. Landing tu yang penting tu. Boleh ambil jadi ambassador kita lah. Okey, kita mungkin akan berehat lagi sekali lagi sebab kita nak masuk dan tune kepada round kedua YB, iaitu Melaka dan juga Pilihan Raya Negeri. Yang YB ni adalah salah seorang ahli majlis tertinggi dan juga timbalan Pesuruhjaya PAS Negeri Melaka. YB datang sini nak wajib ulas YB. Wajib ulas. So kita berehat sebentar. Kita jumpa sebentar ni. Baik, sekali lagi setelah berehat, YB nampaknya tak sabar-sabar nak menjawab dan juga nak menjelaskan tahap persediaan Perikatan Nasional PAS di negeri Melaka. Silakan. Baik, kita masuk pada topik politik lah kan. Kita kekal tenang ni tema kita politik. Cuma hari ni kita nak special nak dengar pasal YB cerita pasal biodiesel ni. Baik YB, baru ni Jamuan Raya PAS Pusat buat di Melaka. Dan saya rasa YB sendiri sebagai pengarah program kan. Saya sendiri pergi tengok YB pakai memang handsome YB kan. Dan yang paling penting yang saya rasa kagum, saya tulis dalam Facebook saya. Biasa kalau saya pergi program di Melaka ni, kita nak tengok, kita biasa tengok ramai orang Melayu Islam je. Tapi kali ni YB, saya kagum. Saya tengok Cina ramai, India ramai, siap pakai baju baba nyonya tu kan. Saya rasa lain macam ini kerajaan negeri punya ke ataupun PAS negeri PAS kan. Macam program kerajaan negeri dah kan. Jadi bila saya sembang-sembang dengan kawan-kawan yang datang majlis tu, nampak macam ini adalah momentum sokongan rakyat kepada Perikatan Nasional, terutama je di Melaka. Apatah lagi kita kita nak berhadapan dengan PRN Melaka, dan saya rasa sama ada PN ataupun BN ataupun PH, semua sekarang ni tengah gauge, tengah ukur sokongan kepada mereka. Jadi YB sendiri yang ada di situ, yang jadi pengarah program, yang tengok kehadiran, yang tengok sokongan YB, pandangan YB, adakah ini momentum terbaik yang pernah PN Melaka dapat? Baik, terima kasih kepada sahabat saya lah, IR Dr. Nurul. Baik, sebenarnya saya pun hari tu sebagai pengarah kan, memang saya tengok luar biasa lah. Dan ialah sebab saya pun tidak dapat lihat semua, tapi maklum balas saya dapat pada kawan-kawan mengatakan ramai dan flow dia cantik, tak jam, bagaimana Jabatan Amal jaga semua. Orang kampung pun datang jumpa saya, bagus YB kan, selalu kami beratur lama-lama kali ni kan. Jadi bagi saya sebenarnya pertama adalah organisation, how you organize. Sebab bila kita nak jadi kerajaan, kita mesti boleh organize. Setiap kita panggil agensi yang ada dalam kerajaan, walaupun nama dia sambutan hari raya,
tapi dia melibatkan sebagai protokol, bentara, F&B, keselamatan dan semua, dan memang sebenarnya kita atur dengan baik lah. Tu. Baik, yang kedua, saya pun terkejut juga dengan kehadiran ramai orang yang bukan Islam, baba dan sebagainya. Baik, sebenarnya memang kami dah buat engagement dengan mereka lama. Saya pernah penghadiri program kalau Baba Nyonya dia tak panggil Chinese New Year, dia panggil tahun baru. Dia tak panggil tahun. Selamat tahun baru. Baik, kita buat engage. Kemudian saya juga pernah ajak mereka datang ke rumah saya sarapan pagi, dan mereka boleh bertanya apa soalan yang mereka nak tanya. Mereka tanya saya, YB, kalau nanti PAS menang, macam mana you nanti ni, macam you semua buy Islam first apa semua kan. Saya kata mudah je. Saya kata kita sebenarnya khususnya PAS di Melaka, cita-cita kita satu je, kita nak kembalikan Melaka ni seperti zaman Kesultanan Melayu Melaka. Sebab tu hari tu kita pakai macam hang tua, hang jebat kan. Mungkin orang rasa ni macam hiburan. Tak, sebenarnya dia ada motif. Kenapa saya bercakap dengan masyarakat Ceti? Ingat, bila cakap masyarakat Ceti ni bukan yang bagi pinjam wang. Masyarakat Ceti dan Baba ni, mereka antara orang-orang awal yang datang ke Melaka di zaman Kesultanan Melayu Melaka. Sebab tu mereka boleh bercakap bahasa Melayu dengan fasih. Kan? Kita tengok apa Cedric Tan kan? Nyanyi lagu Trek apa semua kan? Fluent kan, dia berpantun. Jadi saya kata dengan dia, zaman Kesultanan Melaka ni, Sultan Melaka tu sendiri ilmu dia menyamai ilmu seorang mufti. Kan? Dan undang-undang yang digunakan bagi mentadbir Kesultanan Melaka yang mempunyai satu wilayah yang sangat luas. Sepanjang Besar Semenanjung sampai ke Sumatera dan sebagainya. Asas dia apa? Asas adalah Islam. Syariat. Kan? Betul. Dan saya kata kamu tak perlu takut, sebab zaman itulah datuk nenek kamu datang. Soft spot tu. Betul kan? Betul. Jadi apa kamu nak takut? Ya. Kita buat engagement, bercakap dengan mereka. Dan mereka tanya saya, kita bimbang YB, nanti you PAS menang, semua buy Muslim first, kita bukan Islam, macam mana? Saya kata dengan dia, kalaupun ada usaha kita untuk menaikkan ekonomi orang Islam, itu tidak salah. Tapi dalam sebuah negara yang berbilang kaum, kita saling perlu satu sama lain. Semua kita perlu. Saya kata, kalau kita nak beli gula pun, katalah kita pergi supermarket orang Islam, buy Muslim first. Dalam rantaian untuk mengeluarkan gula, ada tak orang non-Muslim, orang Cina terlibat? Ada ke tidak? Mesti kena ada. So why you worried? Betul kan? Cuma kita nak menaikkan ekonomi orang Islam je. Bukan berarti kita cut semua non-Muslim. Tak, sebab mereka akan terlibat secara bersama dalam rantaian, dalam rantaian ekonomi Malaysia. Jadi tak perlu bimbang. Adakah itu dimomokkan? Jadi sebab tu saya bercakap dengan mereka. Sebab saya sebenarnya 36 tahun ni saya bekerja dengan syarikat Cina sebenarnya. Dan saya selalu kita faham. Jadi bagi saya sebenarnya, selama ni rakyat Malaysia ni hidup agak harmoni sebenarnya. Betul kan? Betul. Itu kita rasakan. Tapi the politician spoil us. Bila kita jadikan kita panggil apa, matlamat politik itu kita gunakan, jadi rosak lah. Betul. Kita kata dia tak betul. Macam kita lah, kita dengan DAP bukan sebab kita benci DAP sebab dia non-Muslim. Tak, dia Muslim pun ada. Tapi kita tidak setuju dengan dasar perjuangan dia itu saja. Betul tak? Betul. Itu yang kita ni, bukan kita ni. So, sebab tu saya dah engage. Sebab tu macam saya kata, bila saya bangunkan sebuah rumah Cina bercuar baci di Gedung Lalang, orang kata saya, kenapa orang Cina takkan undi PAS? Kan, saya tak apa. Kan? Sebab pertama, atas dasar mereka manusia, mereka perlu kita bantulah. Kan? Jadi bagi saya, siapa yang rosakkan lah? Kerana kepentingan politik, kita membuat satu naratif yang akhirnya merosakkan keharmonian masyarakat dalam Malaysia. Jadi sebab tu kata pendekatan yang kita ambil di Melaka, walaupun PJ Melaka tu untuk guru, kita tengok bagaimana Baba kan, Baba Cedric dengan Baba Alung Ashraf tu disebut terima kasih untuk guru. Kan, mana mereka menghormati kita. Dan pada malam rehearsal tu kan,
Tok Guru jumpa dia dan dia tulis dalam dia punya Facebook kan. Kata pada malam kami rehearsal, Tok Guru bagi sambutan sebagainya. So kan, sebab tu inilah kita panggil keharmonian yang ada di Melaka kita akan kekalkan. Sebab tu bila saya cakap mereka jangan takut. Sebab zaman Kesultanan Melaka itulah Melaka menjadi pusat dakwah kepada Nusantara. Betul. Kan? Dan dia dibimbing oleh 10 orang ulama. Kan ikut sultan tu kan. Kan? Dan Islam adalah kita panggil asas kepada pemerintahan Kesultanan Melaka. Dan zaman itulah Ceti dan Baba datang. Betul. Kan yang you boleh sampai hari ni. So apa masalah? Tak ada masalah. Tu jawapan dia lah. Dia bila YB sebut tu kan, explanation YB tu, saya rasa alhamdulillah PAS dan PN di Melaka ni, sokongan non-Muslim ni sangat baik lah, sangat baik dan bertambah. Kita nak tengok pula another angle, which is sokongan anak muda kan. Kalau saya ada buat analisa sikit tentang antara PRU DUN 2021 dengan PRU Parlimen 2022 lah. Dalam masa setahun perbezaan antara sokongan pengundi yang berbeza ketika antara dua pilihan raya ni adalah anak muda. Sebab first time voters tak ada dalam PRU DUN ni PRN tu tak ada, tapi PRU tu telah ada undi 18, ada automatic voter registration. Jadi kita boleh tengok kesan pengundi anak muda ini pada PRU yang ke tahun 2022. Daripada analisa saya tengok kenaikan semua parti, semua komponen menerima kenaikan sebab ada pengundi tambahan kan. Tetapi kenaikan yang dicatat sebagai contoh Masjid Tanah, PN dapat 148% kenaikan, tapi BN dapat 13.9 saja. Alor Gajah, PN dapat 86.1%, BN 34%. Di Kota Melaka, PN dapat 133% kenaikan. Di Tangga Batu, PN dapat 110.4%. So kenaikan BN 13.7%. So kenaikan pengundi anak muda ni ketara antara PRU DUN dengan PRU 2022 tu. Adakah faktor tu masih berkekalan? Sokongan anak muda kepada PN masih berterusan ataupun macam mana? Baik, terima kasihlah. Saya melihat bahawa anak muda hari ni, kalau kita lihat sebenarnya mereka tidak suka politik. Itu kita kena akui. Baik, kenapa mereka tidak suka pada politik? Sebab mereka melihat bahawa politik ni tempat orang kelahi, tempat orang caci-mencaci dan sebagainya. Sebab tu bagi saya, pendekatan yang kita ambil di Melaka lah, kita betul-betul kita praktikkan apa yang Tuan Guru Tan Sri Presiden kita sebut dengan budaya politik matang dan sejahtera. Hari ni saya yakin anak muda, dia nak melihat satu budaya politik baru yang politik bekerja, politik yang matang, bukan kelahi, idea, solution. Kan? Dan ini sebenarnya kita panggil budaya politik yang kita bawa di Melaka. Okay. Kan? Solution. Kita bila UMNO panggil kita ada program kita pergi kan, kita pergi rakyat kita hidup dalam keadaan dan saya rasa rakyat dapat melihat ini. Kan, walaupun bila saya ke mana-mana, walaupun saya tengok di Facebook saya tidaklah mereka komen, tapi bila saya pergi mereka tahu YB terima kasih lihat YB ni. Jadi sebab tu saya rasa penting hari ni bagaimana kita PAS tu khusus Melaka nak menghadapi PRN ke-16 ni, memposisikan diri kita sebagai sebuah parti yang matang, kemudian parti yang harmoni, respect, dan yang paling penting adalah solution. Kan rakyat nak tengok solution. Kan. Dan saya rasa insya-Allah kekal. Baik, kemudian kajian juga dilakukan bahawa saya lupa, tapi saya rasa dalam 80 atau 85% pengundi pertama ini mereka mengundi sebab mereka dengar nasihat orang tua. Kan? Mak suruh undi apa, ikut apa. Menarik itu. Betul. Jadi saya yakin
Kali ni pun senario yang sama. Mak suruh dia apa suruh. juga. Jadi mak ni dia tak main kat TikTok, dia tak main dekat dekat Twitter, dia main dekat Facebook. Mana dia pergi Facebook. Baik, yang kedua, saya pernah jadi saluran 6, saluran 7, saluran 2. Kan, PRU yang ke-16 saya akan jadi saluran 1. Lebih satu ya? Okay. 16. Tak nampak sangat lah. Jadi kita jangan dulu kita trauma kan 1, 2, 3 ni mesti kita kalah. Tapi kita lupa masa berlalu generasi bertukar. Dia dah naik. Yang dulu saya lah Okay. kita panggil saya selalu menangkan saluran 3, tapi dalam PRU 16 saya dah jadi saluran 1. Kan? Okay. Jadi kena tengoklah. Berasa tua Jangan aku tua sangat. Dia tu satu, tapi mana kita kekal tenang, istiqamah bersama. Itu yang penting tu. Betul. Kan, jadi sekarang kita trauma saluran 1 takut. Ya, kita dulu pengundi Tegar Parti Islam, dulu saluran 4 kan jadi saluran 1. Ya, betul. Kan, Peralihan tu akan berlaku. Ya, Betul. Cuma YB, saya tengoklah YB ni bila sebut pasal anak muda, saya ada hak untuk bercakap. Kenapa? Muda lagi. Saya 24. Sampai nak muntah keluar studio. Okey, macam ni YB. Tidak lari dan tak boleh nafikan pendekatan yang ada sekarang ini. Kalau tengok anak muda tak nak tengok parti apa. Anak muda tak nak tengok organisasi. Betul. Sangat. Dan ada satu research yang dibuat oleh pemain industri 73% of the youngsters nowadays dia tak ada loyalty sangat dekat organisasi. Okay? Dia suka berpindah randah. Dan sebab apa? Mungkin dia rasa ada banyak option. Macam tu juga dalam politik. Tapi orang tengok personality. YB melihat bagaimana personality yang akan ditonjolkan oleh Perikatan Nasional, regardless of lambang parti dan sebagainya. Dan saya nampak benda tu memang obvious lah dekat YB lah. Dan juga beberapa YB dekat Melaka yang bukan hanya nak cerita aku ni PAS ni, tapi dibawa personality yang lebih mesra. Personality yang bagaimana yang PN perlu tonjolkan. Kalau saya sebut YB layak jadi ketua menteri. Tu saya. Okay, bagaimana YB rasa Perikatan Nasional punya penonjolan personality untuk menerajui kerajaan tu sendiri? Baik, terima kasih. Baik, sebenarnya saya dalam syarikat lama saya memang kita dilatih untuk buat analisis, kita inovatif, kreatif dan sebagainya lah. Contoh macam penggunaan, saya cerita sejarah sikit penggunaan media sosial. Saya melihat jauh lebih awal sebenarnya. Waktu tu saya di Indonesia, saya balik, saya selalu cakap dengan Tuan Guru PJ, Ustaz Zul waktu tu Ketua Ulama, masuk IT, masuk media sosial, masuk saya kan. Betul. Okey. Kalau masih ingat waktu dia adakan J-Pro pertama dekat Putrajaya, saya datang daripada Indonesia, saya bagi pandangan. Dan ternyata betul. Saya ingat lagi masa PRU Pilihan Raya Negeri 2021 kan. Masa tu studio podcast ni tak ada lagi. Belum ada. Saya yang buat dulu. YB setup dah di Yang sana dan saya pergi studio YB masa tu. Dia jadi famous bila KJ buat podcast tu. Tapi saya dah mula lebih awal sebenarnya. Betul. Jadi sebab tu saya kata kena inovatif, kreatif dan sebagainya lah. Baik, dan saya melihat sebenarnya saya dah perasan lama dah. Sebab bila kita lihat anak muda ni, dia tidak minat menitik mana parti, tapi dia akan melihat adalah figura. Dan ini sebenarnya berlaku di Indonesia. Oh, okey. Indonesia mereka tidak pilih parti dan mereka pilih figura. Kan, figura. Dan saya rasa anak muda pun akan melihat. Sebab tu saya kata dia nak lihat orang yang solution. Memanglah kalau kita maki amun dalam Facebook ramailah dia, tapi sebenarnya yang masuk ceplos je. Tapi bukan orang yang kita bagi melihat, nak belajar, nak dapat ilmu kan. Sebab tu kalau siapa-siapa saja melihat konten yang saya buatkan, memang saya buat macam tu. Konten yang sifatnya mendidik, bagi informasi, dan saya tidak berpolitik dalam Facebook. Kan tidak. Sebab saya rasa anak muda mahukan yang ini. Kan. Baik, apakah dalam PN ramai? Saya rasa ramai. Okey. Kan sebab bila saya di kalangan ahli parlimen, saya lihat macam IR Jerantut kan. Jadi masing-masing punya bidang kepakaran masing-masing. Dan kepakaran ni sebenarnya yang perlu kita kumpulkan apabila kita bentuk sebuah negara. Betul. Baik, di Melaka ada tak punya pakar? Okey. Ramai sebenarnya.
Sebab saya merupakan pengarah kepada Pusat Kajian Strategik PAS Melaka. Okey. Banyak orang tak tahu kan. Baby kena dedah kan tu baby. Kena sebut, kena Senang sebut. kerja kita orang ni. Kena sebut, kena sebut. Potong di video ni. Ada. Siapa figura-figura yang mungkin ada. akan ditonjolkan? Sebab kita kena faham, bila kita bentuk sebuah kerajaan negeri, bukan semua jadi wakil rakyat. Betul. Bagaimana kita nak menyelesaikan isu GLC kan. Contoh macam saya sekarang pun saya bantu kerajaan Terengganu dalam GLC TDM kan. Bagaimana kita melihat GLC ni sepatutnya dia menjadi sayap kepada setiap negeri itu untuk membantu negeri, sama ada dari segi keuntungan dia akan menjadi pendapatan kepada ni, ataupun dia bantu dari segi meringankan beban kerajaan terhadap rakyat kan. Itu peranan GLC. Jadi sebenarnya kita kat Melaka kita ada yang pakar bahagian halal hub, kita ada pakar ekonomi, semua kita ada dan kita dah kumpulkan dan tim saya ni mereka dah bekerja pun, kita pun sebenarnya dah ada pelan tindakan kalau ditakdirkan kita memerintah Melaka. Tapi tak boleh cerita sekarang lah. Nanti tak, Kita tak tahu nak jual apa ibarat tu. Tapi dah ada insyaAllah. Dia secara umum kita sebut lah, kita akan bangunkan Melaka ni atas 4 pilar. Alright. Ya, Alright, tapi tak okey, boleh sebut lah. Cukup lah. cukup cakap tu. Okey. Cukup 4 Jadi pilar. Kalau YB nak tahu lagi, kena sentiasa ikutilah perkembangan. InsyaAllah kita dah melihat bagaimana kita panggil bagaimana kita betul-betul kita nak capitalisekan. Sebenarnya Melaka ni satu harta yang besar. Betul. Yang tak dapat kita capitalisekan menjadi sumber ekonomi sebenarnya adalah sejarah tu sendiri. Alright. Kan? Sebab tu kalau orang perasan kenapa saya pergi buat TikTok tentang cerita tentang sejarah Hang Tuah kan? Saya cakap soal Universiti Hang Tuah, saya cakap soal ada 100 lebih sekolah Hang Tuah kat Malaysia. Kenapa saya cakap soal Sunan Ampel kan? Itu semua sejarah. Itu semua adalah nanti sejarah tu sebenarnya akan bercantum ke Melaka dan itulah sebenarnya kekuatan Kesultanan Melaka hingga kita menjadi pusat ekonomi, pusat dakwah, pusat ketemadunan, pusat maritime dan pusat sosial. YB macam dah buka sikit rahsia 4 pilar tu, nampak macam sikit ada. Dia macam itulah benda. saya dah lihat kan. Baik. Lihat. Sebab tu macam terbaru saya tulis tentang Melaka kena jadi hub yang tentang bila Singapura pertikaikan dengan bila tulis. Ya, betul. Sebab saya ada tim yang buat kajian dan mereka bukan orang biasa. Baik. Jadi dia maknanya pendek kata Perikatan Nasional Negeri Melaka telah bersedia untuk mentadbir Kerajaan Negeri Melaka. InsyaAllah kalau rakyat beri mandat lah kita InsyaAllah mandat. Mana dia saya sebagai ketua pada pengarah strategi parti, saya dah memang kita ada tim kita lah, tapi kita tak boleh sebut siapa lah. Mereka kita simpan mereka ada bertaraf PhD, doktor dan sebagainya, punya kepakaran masing-masing. Dan saya sebagai ni mana kita kata kita cuma mengumpulkan dan kita berbincang apa dia, kita melihat apa kekurangan dan sebagainya. Mudah-mudahan kalau ditakdirkan Allah kita perintah Melaka, yang paling penting adalah bagaimana Islam itu yang menjadi tunjang kepada perjuangan kita itu dapat kita aplikasikan dalam kehidupan seperti mana yang pernah dilakukan oleh datuk nenek kita zaman Kesultanan Melayu Melaka lah. InsyaAllah. Saya ada satu soalan. Boleh satu soalan satu je? Boleh? Kita melihat sekarang ni ada beberapa ahli parlimen di parti-parti lain yang menjadikan parti politik ni sebagai pentas untuk pergi jauh, naik. Tapi dia tak puas hati, keluar, buat parti baru dan sebagainya. YB boleh bagi jaminan ke PAS ada tak perangai begitu YB? Sebab dia berkait rapat dengan kestabilan dalam pentadbiran negara. Baik, kalau tanya saya secara peribadi, sebenarnya apa matlamat kita masuk politik? Kan kalau saya sendiri sebenarnya sebagai dalam syarikat lama saya sebagai senior general manager. Okey. Kan yang gaji tahulah senior manager dengan level tu macam mana yalah. Tapi kenapa kita pilih berhenti kerja untuk terjun ke dunia politik yang kita tahu kalau bertanding belum tentu menang. Betul. Sekarang dah menang pula, dapat duit kena bagi kat rakyat kan. Tapi kenapa kita pilih jalan tu? Sebab bagi saya ialah matlamat kita ialah bagaimana kita nak melaksanakan Islam dalam kehidupan tu supaya rakyat dapat menikmati keadilan tu. Sebab bila kita sebut keadilan tu, dia bukan hanya untuk Islam, dia untuk semua orang kan, supaya keadilan tu dapat dirasakan oleh semua rakyat. Betul. Jadi kalau saya nak kata contoh, paling mudahlah saya orang Melaka, saya sebutlah Sultan Melaka. Sultan Mansur Shah kan. Bagaimana kehebatan beliau
dan kehebatan Hang Tuah itu sebagai kita panggil pegawai sebagai nakhoda kapal menambarahi dan juga sebagai kita panggil diplomat bila kerajaan Melaka nak mengadakan hubungan dengan kerajaan-kerajaan luar, Hang Tuah yang akan pergi dulu. Kan? Jadi macam mana kita aplikasi, dan kalau kita Hang Tuah tu sendiri sejarah katakan dia merupakan seorang yang hafal Quran umur 10 tahun. Jadi maknanya kerajaan Melaka tu bukan kerajaan biasa-biasa. Betul. Tapi bila kerana kita dah dijajah sekian lama, banyak sejarah telah dipungkar, dihilangkan, hingga kita tak tahu asal usul kita macam mana. Kan? Itu. Baik, YB, kita dah sampai ke penghujung. Tak sedar masa berlalu ni, kan? Sebab banyak sangat topik yang kita bincangkan, YB. Dan kita landing, mungkin YB boleh bagi sikit pesanan lah kepada secara umum kepada pendengar-pendengar kita yang datang daripada pelbagai lapisan masyarakat, background negeri yang berbeza, negara yang daripada overseas pun banyak peminat kita ni. Dan juga secara khusus kepada orang Melaka. Mungkin YB ada sedikit pesanan. Baik. Terima kasih lah. Dia sebenarnya saya bila cakap ni saya nak balik kepada Kesultanan Melayu Melaka lah. Sebenarnya orang Melaka ni merupakan satu-satunya negeri yang paling lama dijajah dalam dunia tau. 446 tahun. Okey. Tapi kita tengok bila Filipina dijajah oleh Sepanyol, habis Islam kan? Betul. Bila Sepanyol jajah Andalusia pun habis. Tapi bila Melaka dijajah 446 tahun, tak ada satu orang pun orang Melaka yang ubah agama. Makna dia orang Melaka ni satu jati diri dia kuat. Betul. Kuat. Betul. Dan saya yakin kekuatan itulah yang sebenarnya yang digunakan oleh Melaka bila mereka mengundi dalam PRU yang ke 15 baru. Mereka boleh berfikir, apalagi kita lihat hari ni satu perkembangan yang baik di Melaka. Banyak di kalangan habaib-habaib dah datang ke Melaka. Pondok-pondok, pusat-pusat tahfiz berkembang seperti corong tumbuh di Melaka, dan itu memberikan suatu signal yang bagus untuk saya rasa Islam akan kembali bersinar di Nusantara. Sebab kalau Nurul tengok sejarah, sebelum wujudnya Kesultanan Melaka tu, walaupun Islam ada di Pasai, di Kedah, di Campar sebagainya, tetapi Islam tidak dapat menguasai Nusantara. Betul. Tetapi bila Islam Melaka tu wujud, Sultan Melaka masuk Islam, akhirnya Melaka jadi pusat dakwah, pusat ekonomi dan sebagainya, dan akhirnya Islam dapat disebarkan ke seluruh Nusantara dalam keadaan yang aman damai, tidak tumpahkan darah. Betul. Dan saya yakin kali inilah kalau rakyat Melaka buat pilihan, Islam dimenangkan di Melaka, insya-Allah nur Islam akan kembali bersinar di seluruh Nusantara. Insya-Allah. Nur Islam, bukan Nurul Islam. Nur Islam. Kan itu sejarah dia. Ya. Kan, Alhamdulillah. Jadi sebab tu kalau kita kata, orang kata ada pantun, kalau roboh kota Melaka, papan di Jawa saya dirikan, kan tak sungguh bagi dia kata nyawa dan badan. Itu sebenarnya pantun betul, sebab bila tumbangnya Kesultanan Melaka, Sultan Demak lah yang mengambil alih pusat dakwah. Dan Sultan Demak lah sebenarnya mengatur bala tentera setiap tahun datang menyerang Portugis di Melaka. Kerana apa? Kerana hubungan akidah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Baik, terima kasih YB di atas saya rasa conclusion, penghujung tu yang betul-betul menyentuh jiwa. Bukan orang Melaka je. Kami yang bukan orang Melaka ni pun rasa semangat. Jadi insya-Allah YB, kami daripada Kekal Tenang mengucapkan terima kasih kepada YB kerana sudi datang ke studio kita pada hari ini. Dan sebagai penutup, kita nak jemput semua yang menonton terus subscribe, like, share, sebab kita akan tampilkan lebih ramai lagi panel-panel yang memang tuan-tuan nanti-nantikan. Sekali lagi terima kasih banyak kepada YB Bakri. Kami doakan perjalanan YB dalam politik, dalam urusan kemasyarakatan dakwah sentiasa diiringi dengan keredaan Allah, insya-Allah. Insya-Allah. Okey, terima kasih semua. Kita jumpa pada episod akan datang. Kekal Tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.